Okay, selepas kekalahan DMA dengan korang tu, kalau orang lain ajak fight, only ke tak? Dia kena ada exchange of value. Maknanya kalau kau nak fight aku, kau siapa? Kau tahu dulu. Siapa kau? Adakah kau influencer juga ataupun kau hanyalah Rashidi yang random duduk kat Perak, tak ada orang kenal? Contoh. Aku tak suka gaduh dengan orang. Cuma kalau lah aku nak call out, maybe aku akan call out artis-artis sendu kot. Siapa? Tak tahu nama je. Bagi je nama. Tak ada je orang ni. Nadia Briani je. Nadia Briani. Tak tahu nama dia apa. Nadia Briani. Rasa dia penyanyi. Ya. Oh, penyanyi pelakon juga tu kan? Tak tahulah. Kenapa kau rasa kau nak fight dengan Nadia Briani tu? Okey lah, artis-artis sendu daripada kau duk jual badan, baik kau fight dengan aku dapat duit kak. Kau job pun dah tak ada sangat. Kerja kau ni memang fakta guys. Kat Malaysia artis memang macam tu. Mana-manalah artis sendu. Kalau korang boleh turun ke 73, let's go. Guys, kalau korang stress, assignment banyak, tak sempat nak buat, tapi due date dah dekat, aku ada satu assignment hack yang korang wajib try guys. Korang just contact je assignment ninja. Kerja dia memang berkualiti, trusted and mengikut format universiti guys. So korang pergi dekat account yang aku tag kat bawah.